Salam Aidil Adha untuk tahun 2025 yang berkenaan dengan G-Squad yang tertera dekat sini. Macam mana cara nak connect dengan Strava? Yang pertama, pastikan anda ada phone anda dan pastikan anda kena ada G-Shock Move macam yang tertera sekarang ni. Dan daripada paparan G-Shock Move ni, pergi ke bahagian 3 dot dekat bawah ni. Okey, lepas tu anda boleh nampak nanti ada application dia dekat bawah sekali. Daripada atas ni boleh scroll terbalik ke phone ni. Betul. Okey. So daripada paparan ni boleh nampak kat bawah ni link with external app. Tekan sahaja dekat sini. Okey. Lepas tu boleh nampak dia ada 3 application yang akan keluar dekat sini, ataupun kalau anda ada aplikasi lainnya dia akan tertera dekat sini. Dan dekat bahagian Strava ni anda kena connect link. Cuba baru tahu, baru jadi bila anda keluar nak pergi lari semua tu, dah tak perlu risau, tak perlu pegang phone, simpan phone anda dalam poket ke, dalam bag ke semasa lari tu, buka aplikasi Strava dan pakai jam ini, G-Squad ni, dia akan counting anda punya step, dia akan counting anda punya distance, dia akan counting anda punya untuk pace berapa, lepas tu anda punya kilometer termasuk dengan calorie burn berapa. Yang pastinya anda nak G-Squad ni, nak harga yang baik, nak yang bona fide, wajib dengan Abang Jam.